Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga dalam keadaan yang sihat semuanya bersedia untuk ikuti sesi PDPR 3.0. Okey, yang jarang-jarang ikut PDPR tu silakanlah ikutlah. Duduk rumah pun tak ada buat apa juga kan. Tapi elok jugalah kita ikuti PDPR. Kurang-kurangnya dapat juga sedikit ilmu. Okey, untuk PDPR hari ini, Bahasa Melayu tahun 5, kita masih lagi di tema perpaduan, iaitu unit 10 memupuk perpaduan dengan tajuk Semarak Perpaduan. Kita tengok apa yang akan kamu perlu tahu pada hari ini. Baiklah. Tajuk kita pada hari ini iaitu Semarak Perpaduan. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 76 dan 77. Okey, apa yang perlu awak tahu pada hari ini ialah kemahiran membaca. Standard kandungan per 2.6 membaca pelbagai bahan sastra dan bukan sastra yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Dan manakala standard pembelajaran ialah 2.6.2, membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastra untuk memperkaya laras bahasa. Okey. Kalau PDP biasa dalam kelas bersemuka, sepatutnya awak yang baca teks. Saya cuma memantau dan membetulkan dari segi sebutan serta bacaan. Tapi hari ini, PDPR, awak perlu juga membaca dengan ikut apa yang saya baca. Okey, aktiviti kita pada hari ini ialah membaca teks dengan gaya penyampaian yang sesuai. Dan setelah selesai PDPR pada hari ini, kamu semua dapat membaca teks dengan penyampaian yang betul. Okey. Sebelum kita teruskan PDPR pada pagi ini, saya rasa lebih elok saya sediakan tugasan hari ini, iaitu melengkapkan peta pokok berdasarkan petikan. Jadi, apabila saya tunjuk peta pokok ni, sambil-sambil kita baca, awak akan faham apa yang perlu kita isi pada peta pokok yang disediakan. Jadi, untuk faham, awak kena tumpukan perhatian sepenuhnya. Okey, jom kita tengok apa petikannya. Okey, saya baca dan saya minta awak ikut saya baca. Baru cepat faham. Okey, kita baca. Tajuk dia tadi apa? Semarak Perpaduan. Farisha sedang membaca rencana tentang aktiviti yang dapat menyemarakkan perpaduan antara kaum. Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menyemarakkan perpaduan sekaligus mewujudkan keamanan. Hubungan kekeluargaan yang erat asas pemupukan perpaduan kaum dalam masyarakat. Peranan ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain dapat melahirkan keharmonian. Semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak
kecil. Melentur buluh, biarlah waktu rebungnya. Seterusnya, institusi pendidikan yang berperanan untuk menyemarakkan perpaduan. Murid-murid perlu didedahkan dengan sistem pendidikan yang dapat menjamin hubungan yang utuh. Mereka perlu dididik dengan sifat toleransi dan saling bekerjasama dalam pelbagai aktiviti, kurikulum dan co-kurikulum. Pergaulan mesra antara murid berbilang kaum ini asas kehidupan bermasyarakat yang harmoni. Di samping itu, anak-anak perlu digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan kaum. Situasi ini dapat diamalkan apabila mereka saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Dalam kelompok masyarakat pula, mereka dapat berkomunikasi dalam aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial penduduk yang menjamin kerjasama antara kaum. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam pemumpukan nilai perpaduan dalam kehidupan. Dengan semangat kekitaan, perpaduan akan terus subur. Okey. Boleh ikut semua? Tadi kan ikut, bagus. Terima kasih. Dan kita tengok pula petikan sebelah. Sebelum kita buat aktiviti, kita tengok sekejap petikan ni. Farisha juga dicadangkan oleh ayahnya Encik Farid agar membaca imbasan sejarah tentang perpaduan. Okey, 3 tokoh perjuangan ataupun pemimpin dahulu, iaitu Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Witi Sambatan. Okey, Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Witi Sambatan antara tokoh yang dijulang sebagai arkitek yang membina jambatan perpaduan yang diwariskan kepada kita. Kejayaan mereka menyatu padukan pelbagai kaum di tanah Melayu, memenuhi syarat penting bagi memperoleh kemerdekaan. Wawasan seorang negarawan. Saya ingin melihat rakyat Malaysia berasa megah atas kejayaan yang dicapai oleh negara ini, serta yakin berapa banyak lagi kejayaan akan dicapai hasil semangat hidup persaudaraan antara satu sama lain. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ucapan sempena ulang tahun ke-10 kemerdekaan negara pada 12 Ogos 1967. Okey, yang 3 orang ni memang kita terkenal, iaitu tokoh pemimpin yang terkenal dengan perpaduan. Okey, sekarang kita berbalik semula pada aktiviti kita pada hari ini. Okey, tadi awal-awal tadi saya dah tunjuk peta pokok ni. Sekarang kita tengok apa yang kita perlu buat untuk isikan peta pokok ini mengenai langkah menyemarakkan perpaduan. Okey, langkah-langkah itu terdapat dalam petikan yang kita baca tadi. Okey, dia ada bagi pada 3 kelompok utama. Yang pertama, keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi,
kita akan baca lagi sekali. Lepas tu kita tengok bagi kelompok keluarga, apa langkah menyemarakkan perpaduan. Begitu juga dengan sekolah dan masyarakat. Kita akan letakkan perkara-perkara yang boleh menyemarakkan perpaduan. Okey, kita baca lagi sekali pendahuluannya. Farisha sedang membaca rencana tentang aktiviti yang dapat menyemarakkan perpaduan antara kaum. Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menyemarakkan perpaduan sekaligus mewujudkan keamanan. Okey, kita tengok dia cakap, terdapat beberapa langkah. Okey, langkah tu tak dibincangkan lagi, maka kita tak perlu isi apa-apa. Ini pendahuluan. Kita tengok perenggan isi yang pertama. Okey, saya baca, perhatikan, ikut. Apa yang perlu kita ambil dalam perenggan yang pertama, kita isikan dalam peta pokok. Hubungan kekeluargaan yang erat asas pemupukan perpaduan kaum dalam masyarakat. Peranan ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain dapat melahirkan keharmonian. Semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak kecil. Melentur buluh, biarlah waktu rebungnya. Okey, ini petikan ataupun perenggan yang berkaitan dengan keluarga. Tengok peta pokok, keluarga. Hubungan kekeluargaan. Ini berkaitan dengan keluarga. Maka kita cari apa yang boleh menyemarakkan perpaduan mengenai keluarga. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, kejap lagi awak kena buat. Tengok betul-betul. Hubungan kekeluargaan yang erat. Okey, bila hubungan keluarga yang erat, maka dia dapat menyemarakkan perpaduan. Jadi, apa yang perlu buat? Awak perlu buat pada peta pokok. Macam mana nak buat? Macam ni. Okey. Tak payah tulis panjang-panjang. Tulis ringkas. Okey, bawah keluarga ada hubungan kekeluargaan yang erat. Itu langkah menyemarakkan perpaduan. Okey, apa lagi? Tengok lagi, apa lagi? Yang ada. Nak letak di bawah hubungan kekeluargaan. Peranan ibu bapa. Okey, peranan ibu bapa pun penting untuk menyemarakkan perpaduan. Kalau ibu bapa tak main peranan, maka dalam keluarga itu tidak ada langkah menyemarakkan. Jadi, peranan ibu bapa. Apa perlu buat? Letak dalam tu. Okey, peta pokok. Okey, tengok lagi. Apa lagi yang boleh menyemarakkan perpaduan? Semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan boleh menyemarakkan perpaduan. Jadi, apa yang perlu buat? Letak kat situ. Okey. Okey, dah siap. Ada 3. Keluarga, langkah dia apa? Yang pertama, hubungan kekeluargaan yang erat. Yang kedua, peranan ibu bapa. Yang ketiga, semangat perpaduan. Sekarang kita tengok pula di sekolah macam mana. Dia pun kena ada 3 di sekolah. Okey. Yang ni, yang pertama ni, yang sekolah kita baca pula. Okey, tengok ya. Seterusnya, institusi pendidikan maknanya sekolah. Okey, kita baca. Seterusnya, institusi pendidikan juga berperanan untuk menyemarakkan perpaduan. Murid-murid perlu didedah dengan sistem pendidikan yang dapat menjamin hubungan yang utuh. Mereka perlu dididik dengan sifat toleransi dan saling bekerjasama dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Pergaulan mesra antara
murid berbilang kaum ini asas kehidupan masyarakat yang harmoni. Okey, kita baca petikan ini, kita tengok sekolah apa langkah yang boleh menyemarakkan perpaduan sekolah. Okey, dia dah sebut situ. Institusi pendidikan maksudnya sekolah. Apa yang nak kena buat? Yang pertama ialah murid perlu didedahkan dengan sistem pendidikan yang dapat menjamin hubungan yang utuh. Jadi, isinya ataupun peta pokoknya ialah sistem pendidikan. Kena sistem pendidikan yang baik, baru dapat menyemarakkan perpaduan. Apa yang perlu buat? Okey, kita tengok lagi. Tengok yang kedua. Apa yang kedua? Okey, yang kedua ialah aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Kurikulum berkaitan dengan pembelajaran, co-kurikulum aktiviti di luar bilik darjah. Kena buat sama-sama dengan murid yang berbilang kaum, barulah langkah menyemarakkan perpaduan itu dapat dibentuk. Dan yang akhir sekali ialah pergaulan mesra, berkawan baik antara murid berbilang kaum juga merupakan langkah menyemarakkan perpaduan. Apa yang awak perlu buat? Ambil yang tiga-tiga yang saya bulatkan ini, pindahkan dalam peta pokok seperti yang kita buat sebelum ini. Okey, awak masukkan di situ. Yang ini perenggan keluarga, perenggan sekolah, saya dah bantu untuk mendapatkan maklumat. Cuma tinggal pindahkan aja. Sekarang kita tengok yang masyarakat. Okey, kita baca sama-sama. Di samping itu, anak-anak perlu digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan kaum. Okey, rasa-rasa ada tak di situ? Situasi ini dapat diamalkan apabila mereka saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Dalam kelompok masyarakat pula, mereka dapat berkomunikasi dalam aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial penduduk yang menjamin kerjasama antara kaum. Ada 3 benda. Jadi saya tak nak bagi tahu sebab saya dah bagi tahu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Tugas awak untuk cari dan masukkan dalam kotak yang telah disediakan. Okey, saya harap awak boleh faham. Sampai tugasan. Apa dia tugasan? Senang saja tugasan. Buka buku muka surat 77, tengok peta pokok yang dia bagi tadi, sila siapkan dalam buku penulisan. Tulis balik macam ni. Macam ini, dalam buku buat kotak gini. Lepas tu tulis apa yang kita bincangkan tadi. Keluarga saya dah bagi contoh, sekolah pun dah bagi contoh, cuma saya tak tulis sahaja. Dan masyarakat, saya dah tolong bacakan dan tugasan awak untuk menyiapkan. Ingat, tugasan perlu dihantar kepada saya personal. Okey? Awak boleh direct message kepada saya, WhatsApp saya personal sebelum jam 5 petang. Kenapa jam 5? Sebab sebelum jam 5 saya kena hantar laporan berapa orang murid yang ikuti PDPR hari ini. Kalau saya terima 10, maka 10 oranglah saya letak kehadiran. Yang lain dianggap tidak hadir. Jadi untuk mengelakkan nama tidak dicatatkan sebagai tidak hadir, sila buat dan hantar kepada saya. Dalam grup memadai tulis siapa sahaja yang sudah menyiapkan tugasan.
Itu saja untuk PDPR hari ini. Semoga kekal tenang, duduk di rumah, buat kerja yang saya bagi dan ulang kaji mata pelajaran yang lain. Semoga awak semua terhindar daripada COVID-19 dan memperoleh manfaat daripada PDPR 3.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.